tahun 2025 ni ada 2 kali kita orang stay dekat Shah Alam. Bulan Ogos hari tu kita orang stay Hotel Mardiah sebab saya dan kakak ada join talk Sheikh Omar Sulaiman. Sejurus kita orang check in hotel tu, tiba-tiba dapat email talk di SCCC yang boleh jalan kaki je daripada hotel dan bertukar venue ke PWTC KL atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. But anyway, that's another story for another time. Kali ni kita saja pergi Setia Alam since anak-anak pun baru start cuti sekolah. It's a 3 days 2 nights trip. Okay, let's review Courtyard by Marriott Setia Alam. Comelnya dekor Christmas dia. So, here's our room. Bilik agak luas untuk family for 5. Ada sofa untuk duduk dan tidur. Tapi biasanya kita orang bawa tilam angin bila ke mana-mana. So boleh tidur atas tilam angin ataupun atas sofa tu. Toilet dia guna bidet sistem, okay. So toilet ni tak ada hose. Ni minus point lah untuk orang kampung macam saya ni. Especially bila kita ada anak-anak kecil yang kita kena basuh pupu secara manual. Tapi service housekeeping diorang tip top. Bila minta tukar towel dan top up shampoo dan conditioner, laju diorang datang. Swimming pool hotel ni cantik tapi a bit small untuk section kanak-kanak. Pool dewasa luas dan selesa. Wah, berdegar. Untuk breakfast buffet ada banyak pilihan makanan, macam-macam ada. Dan makanan Melayu macam kuih tiaw dia sedap dan berasa. Sedap semua makanan dia, alhamdulillah. Makan tak? Yang bestnya hotel ni boleh jalan kaki je untuk ke Setia City Mall. Ada jambatan yang menyambungkan keduanya. Dekat lift ni ada tulis Link Bridge. So tekan button ni. Tara! 2 minit je dah sampai. Dekat gila kan? Saya rasa macam lagi senang dari stay hotel dekat Mi Valley tu. So hari ni kita orang pergi mall untuk tengok Papa Zola the movie. Apa nama Pipi Zola? Putri Intan Ayu Indah Zola Zulaika Oladia Amasia Asari. 3 hari mungkin minggu dah. Lepas habis tengok movie, kita orang hunting food for dinner dan explore apa yang ada di mall. Okay, sekian review dari kami sepanjang di Courtyard by Marriott Setia Alam. Bak kata Papa Zola, garam tak pernah nakal tetapi selalu kena cubit. Cili tak pernah cari pasal tetapi selalu kena tumbuk. Gula duduk diam-diam tetapi selalu kena kacau. begitulah kehidupan di dunia ni, hari-hari penuh ujian. Thank you for watching.